Tak. Kita datang balik tengah lagu ni. Ramai yang tunggu kita live. Sabar. Assalamualaikum. Terima kasih yang follow live. Kita akan datang balik pukul 2.30. Hari ini 2 saksi bagi keterangan. Saksi daripada MC daripada SKMM. So, kita tunggu dan lihatlah apa yang akan berlaku dalam pukul 2.30 petang nanti. Dan kemudian kita ada 3 lagi tarikh. Iaitu besok dan 18 dan 19 Jun 2026. 18-19 Jun tu menarik. Sebab ahli-ahli parlimen yang akan hadir. Ahli parlimen akan hadir. So kita tunggulah mana-mana ahli parlimen yang hadir. Sebab postingnya, komplainnya, aduannya adalah terkait dengan posting pada 28 Mei 2025 yang mana diorang buat aduan katanya benda tu palsu, benda tu tidak benar. So dia charge di bawah section 233 Akta Komunikasi Multimedia. So kita tunggulah macam mana. Tapi kan? 2 orang lah. 2. Daripada 11, 2 dipanggil. Kenapa 2 je? Nama yang pertama tak dipanggil lagi. Nama yang pertama atas senarai tu. Cari siapa nama pertama atas senarai. InsyaAllah. Mo? Oh ya. Yeah. So guys, sambung 2.30 sekarang. Seorang saksi je pun. Sebab DPP ada masalah sikit, orang saksi. Besok pagi, seorang saksi juga. Ini 18 hari bulan, daripada DPP MCMC bagi tahu dia nak panggil 2 orang ahli parlimen lah. 2 orang ahli parlimen PKR. Sebab ni kes berkenaan dengan akta berita palsu yang mana sebagai tahu pada bulan Mei 2025, 11 orang ahli parlimen PKR tarik sokongan daripada Anwar Ibrahim. So sekarang ni dia kata nak bawa 2 orang. Tengoklah macam mana kan. Kita nak 11 orang. Utama sekali Rafizi Ramli dengan Nik Nazmi. Sebab dalam 11 orang tu 2 orang tu ada. Tapi tak apalah. Cuma tadi saya agak menyirap dengan pegawai MCMC. Sebab please, pegawai MCMC please, kan, jangan jadi anjing sangat. Sebab tadi dia bagi tahu dia pakar, dia ijazah, dia pakar, bla 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 bla. Soalan Tuan Rafi, adakah pengguna Facebook di Malaysia ni ada lebih kurang 22 juta? Saya tak tahu. Nanti Rafi tanya, adakah pengguna Facebook ni lebih daripada 10 orang? Saya tak pasti. Macam mana kau kata kau pakar? Ini pegawai MCMC. Kalau kau pakar, cakaplah pakar. Bodoh. Soalan tu tak ada kena-mengena dengan kes ni. Sebab pasal kau cakap kau pakar, jadi soalan tu ditanyakan untuk menunjukkan kau ni pakar ataupun tidak. Dia tak ada kena-mengena dengan kes aku tu. Tapi itulah, dia punya takut tu sampai soalan basic. Guys, kamu lah guys. Soalan basic pun. Pengguna Facebook lebih daripada 10 orang. Saya tak pasti. Tak pasti kepala otak kau. Kan kau pakar. Macam mana kau boleh kerja dengan MCMC ni? Inilah dia guys. Sebab apa? Takut. Dia kerja dengan MCMC. Jadi takut dengan Menteri Gol yang gincu. Inilah dia. Please lah. Pejabat awam. Yang bagi kau gaji. Yang bagi kau makan ni Allah. Yang bagi kau rezeki ni Allah. Bukan si Fahmi Bapuk tu. Bukan Kajak Ahmad Danon ni. Janganlah sampai tahap macam gitu. Kau punya takut tu sampai tanya soalan basic je pun. Bodoh lah. Apa guys? Sambung 2.30 petang. Nak pergi makan. Okey. Terima kasih banyak. Ada soalan ke? Tak ada Mantap. Sambung nanti. Terima kasih support. Terima kasih. Okey, kita sambung. Nanti Kena pakai itu. Kamu itu.